Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam. Okey, semua murid boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey, jadi semua murid sihat hari ini? Sihat. Dah makan belum? Dah cikgu. Belum? Kenapa tak makan? Oh, ni tak ada duit. Tak apa, nanti saya belanja buat nak. Okey? Kamu ni kenapa macam tak bermanya, nampak monyok je? Kamu okey tak tapi? Pernah cikgu. Penat. Dah makan belum? Dah makan cikgu, tapi pernah. Dah. Tak apa, tak apa. Kalau macam tu, cikgu nak kamu semua bertenaga. Cikgu nak minta kamu semua bangun. Boleh cikgu. Pantas? Tak boleh. Okey. Sama-sama cikgu nak kamu cuba nyanyikan lagu ni sambil tepuk tangan. Boleh? Boleh. Okey, 1, 2, mula. Sabar, satu. Okey, kita tepuk tangan, okey? Okey cikgu. Okey, lagu ni nyanyikan, kita sama-sama tepuk. Ya. Okey. 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 Baik. Cikgu, saya suka dah lagu ni cikgu. Suka? Kamu dah pernah dengar sebelum ni? Tak pernah tapi saya rasa ni baru kali pertama saya dengar. Okey, tak apa. Nanti kalau nak dengar lagi, kita pasang lagi, okey? Boleh cikgu. Okey, jadi semua boleh duduk. Dah semangat dah kan? Dah. Okey. Boleh tak cikgu nak tanya? Video tadi, lagu tadi tentang apa? Tentang haiwan ni. Haiwan? Ya. Betul, sebab ada ayam apa semua kan? Betul. Tapi jawapan kamu kurang tepat. Oh. Siapa tahu jawapan yang betul? Saya ke? Ya, Iman? Sahabat cikgu betul tak? Salah, bukan sahabat. Tapi tak apa, kamu dah berani cuba. Saya tu. Ya? Rumah? Ada rumah, tapi tak tempat. Kamu betul? Saya rasa cikgu. Macam kasih sayang cikgu. Kata sayang apa? Saya rasa keluarga cikgu. Betul. Wah. Okey, jadi dia berkenaan dengan kasih sayang. Keluarga. Okey. Jadi inilah yang kita nak belajar hari ni. Boleh semua baca? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Kekeluargaan. Pandai. Okey, kekeluargaan. Kekeluargaan ni Keluarga. keluarga. Okey, jadi hari tu kan kita baru sahaja cuti raya. Jadi mesti kita banyak habis masa dengan keluarga kan? Betul. Boleh tak cikgu nak seorang ceritakan pengalaman waktu cuti hari itu bersama keluarga? Boleh cikgu nak Iman ceritakan? Boleh cikgu. Okey Iman, Dekat dekat sini ke? dekat sana ni. Dah ada. Okey. Masa saya cuti raya sekolah dulu. Cuti raya sekolah. Cuti raya, saya dah pergi. Family. Saya dah keluar cikgu. Ah. Saya dah keluarga, balik ke kampung. Pada malam hari itu saya rasa sangat seronok cikgu. Sebab kami berkumpul ramai-ramai kat rumah datuk saya. Jadi malam tu kami berbuka puasa sama-sama. Lepas tu berbuka puasa sama-sama, kami bermain guna api cikgu. Itu je. Itu je. Lepas tu cikgu, saya dapat banyak duit raya cikgu. Wah, bagus. Dapat tangan. Okey. Jadi semua mesti ada cerita masing-masing kan? Betul. Tak apa, nanti boleh ceritakan dekat cikgu secara seorang-seorang. Boleh? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak tanya, semua sayang tak keluarga? Sayang. Okey, bagus. Kita mesti nak kena sayang keluarga kita kan? Betul. Okey. Jadi kita nak masuk ke tajuk yang kita akan belajar hari ini, iaitu Keluarga. Okey, murid-murid, dari hari ini kita nak belajar tentang tema kekeluargaan. Kekeluargaan. Okey, dalam tema kekeluargaan ini, cikgu nak terapkan kepada kamu semua tentang kemahiran. Kemahiran apa? Cuba kamu teka. Dengar cikgu. Betul, tapi bukan sekarang. Kamu cuba lagi. Mana melukis? Mana ada kemahiran melukis? Okeylah, cikgu akan bagi tahu. Jadi hari ini kita akan terapkan kemahiran membaca. Jadi semua dah pandai baca? Saya pandai cikgu. Awak pandai Iman? Pandai. Ini tepuk tangan kat Iman. Baik cikgu. Okey, kamu pula tadi? Saya pandai sikit lah cikgu. Sikit-sikit je. Lah, nanti cikgu akan ajar tari yang betul. Okey? Okey. Kamu? Saya boleh lah cikgu. Boleh lah. Sama ada Syafiq juga? Lebih sikit. Lebih sikit. Oh. Kamu ni? Saya sikit sama macam cikgu. Oh, tak apa. Sebabkan hari ni kan kita nak belajar kemahiran membaca. Jadi, hari ni cikgu
akan ajar kamu semua baca dengan intonasi yang betul, dengan sebutan yang jelas. Boleh? Boleh. Tapi cikgu nak kamu semua beri perhatian lah dekat cikgu. Beri perhatian. Fokus semasa cikgu mengajar, semasa cikgu buat contoh, semua fokus, dengar dengan baik-baik. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Jadi, objektif. Kita nak belajar kemahiran membaca ni, apa tujuan dia? Tujuan cikgu adalah nak bagi murid-murid semua membaca perenggan ataupun petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Intonasi yang sesuai, sebutan yang jelas, supaya bila kamu baca, kamu akan faham. Bila orang lain dengar, orang lain pun akan turut sama faham. Sebab kamu sebut dengan intonasi yang betul, dengan sebutan yang jelas. Jadi makna itu boleh sampai kepada pendengar dan kamu juga boleh sama-sama faham apa yang kamu baca. Boleh? Boleh. Jadi semua dah tak sabar nak membaca? Tak sabar Ya, nak baca. Okey, jom. Jadi cikgu akan bagi satu petikan ringkas untuk kamu semua baca. Tapi sebelum kamu semua baca, cikgu akan bagi contoh. Kamu semua dengar dengan baik-baik dan nanti lepas cikgu baca, cikgu akan pilih seorang daripada kamu untuk turut sama baca. Siapa yang nak? Okey, siapa? Dengar cikgu baca dulu Kenangan Sukaneka. Jangan ikut. Dengar je. Tengok macam mana cikgu baca, dengar cara sebutan cikgu dan nanti baru buat contoh. Okey? Boleh. Kenangan Sukaneka. Sukaneka di sekolah Hana dan Hani telah tamat. Ayah mereka membawa mereka segeraga minum di sebuah restoran. Sementara menunggu minuman dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Semua dapat dengar apa yang cikgu baca tadi? Dapat dengar? Okey, siapa yang nak cuba? Iman lah. Cikgu pandai tu. Jadi kamu cakap kamu nak? Saya rasa saya dapat keluar kat Iman. Saya tak pandai baca. Okeylah, tak apalah, kita bagi Hilman lah. Hilman jadi contoh kepada orang lain. Boleh cikgu. Okey, Hilman bangun baca. Kenangan Sukaneka di sekolah anak dan Hani telah tamat. Ayah mereka membawa mereka sekeluarga minum di sebuah restoran. Sementara menunggu minuman dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Ya, betul. Tahniah Hilman. Okey, jadi apa yang Hilman baca tadi betul, jelas, tapi mungkin ada intonasi yang Hilman kena baiki. Okey, macam dekat hujung-hujung ayat ni kita ada tanda noktah, dan di noktah kita kena hentikan ayat. Jadi intonasi dia kenalah sesuai dengan penghujung ayat. Contohnya, Sukaneka di sekolah Hana dan Hani telah tamat. Macam tu. Ya, kena berhenti. Dan intonasi dia kena lain daripada permulaan. Okey. Dan kalau tengok dekat ayat yang kedua ni, kita ada tanda koma. Tanda koma ni sudah dia untuk berhenti seketika. Jadi intonasi dia pun kenalah berbeza. Contohnya, sementara menunggu minuman dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Boleh kata? Boleh. Koma dan mana tanda? Noktah. Okey, pandai semua. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya, cikgu nak kamu semua cari dalam petikan ni kata nama am dan kata nama khas. Kenapa kamu semua tak tahu lagi ke? Saya lupa dah cikgu. Saya tak tahu dari itu. Tak tahu. Ya, cikgu tahu kamu semua belum tahu kata nama am dan kata nama khas. Sebab tu hari ni cikgu nak ajar. Hari ni cikgu akan ajar kamu semua kata nama am dan kata nama khas. Okey, apa itu kata nama am dan apa itu kata nama khas? Cikgu akan ajar hari ni supaya kamu semua boleh faham. Okey, kita pergi kepada kata nama am terlebih dahulu. Kata nama am ni maksud dia perkataan yang merujuk kepada benda, orang, tempat atau haiwan secara umum. Maksudnya secara tidak khusus. Faham tak? Tapi cikgu akan bagi contoh. Contoh dia, untuk orang kita ada guru, kita ada murid, kita ada doktor. Itu semua kata nama am. Untuk tempat kita ada sekolah, kita ada pasar, kita ada hospital, perpustakaan. Semua itu kata nama am. Seterusnya benda. Benda kita ada buku, kita ada kerusi, kita ada meja, kita ada
ada pen, kita ada jam, semua tu kata nama am. Dan yang terakhir haiwan. Kita ada kucing, ayam, burung. Macam dalam video yang awal-awal tadi. Ada itik. Itu semua kata nama am. Kata nama pandai. Okey. Seterusnya kata nama khas. Kata nama khas ni apa maksud dia? Maksud dia perkataan yang merujuk kepada nama khusus bagi orang, tempat atau benda. Okey. Maknanya dia sama sahaja dengan kata nama am tadi. Cuma dia lebih khusus, lebih menjelaskan tentang sesuatu benda ataupun nama orang, nama tempat. Boleh? Okey. Contohnya kita ada, kalau orang tadi kita ada guru, kita ada doktor, kita ada murid kan. Kalau untuk kata nama khas, kita ada nama Ali, Siti, Ahmad. Kalau cikgu ni nama apa? Cikgu Amsyar. Jadi Cikgu Amsyar ni merupakan kata nama pandailah, cepatlah kamu. Okey, seterusnya untuk tempat. Tempat tadi kita ada hospital. Kita ada lagi Kita Rumah sekolah. ya, pandai. Okey. Ya, betul. Ya, betul. Okey, kalau untuk kata nama khas, tempat ni dia lebih spesifik, dia lebih khusus. Iaitu kita ada Kuala Lumpur, Terengganu, kita ada sekolah kebangsaan Seri Indah. Kamu dulu sekolah di mana? Saya sekolah kebangsaan Serai cikgu. Jadi ianya kata nama khas. Ya, pandai kamu. Apa? Sekolah kamu dulu, kamu bersekolah di mana? Saya sekolah di sekolah kebangsaan Pasukan. Pasukan. Jadi ianya kata nama Khas. ya, pandai. Sebab apa dia kata nama khas? khusus. Ya, pandai Jafri. Okey, seterusnya kita ada benda. Benda macam tadi kita ada kereta, kita ada motosikal, kita ada buku, meja apa semua kan. Kalau benda yang khusus untuk kata nama khas, kita ada penonton, ada. Kita ada kereta apa lagi yang kamu semua ada? Kereta kancik ke? Ya, betul. Cikgu ayah saya ada kereta Ferrari. Wow, Okey. kaya je kamu. Okey. Cikgu ajar anak-anak orang kaya ke ni? Ya. Saya tak ikut. Cikgu. Main itu tak apa, asalkan boleh. Okey, jadi itu semua kata nama. Kata nama. Sebab apa dia kata nama khas? Khusus. Ya, pandai. Dan yang terakhir kita ada haiwan. Haiwan kita ada kucing, kambing, lembu, itik, ayam. Itu kata nama am. Kalau kata nama khas, kita ada haiwan contohnya si tompok, si belah. Ni semua dia menunjukkan nama kepada haiwan tersebut. Kamu ada kucing? Ada. Nama kucing kamu apa? Si hitam. Hitam. Jadi itulah kata nama khas untuk kucing kamu. Sebab tapi nama khas. ya, kalau kucing, kamu ada kucing kan? Ada anak kat rumah. Kamu ada anak, kamu ada kucing? Ada. Ada. Kamu? Ada. Jadi semua ada kucing. Takkanlah kamu nak panggil kucing kamu kucing, nanti sama dengan yang lain. Jadi kamu letak nama. Nama si hitam tadi kata nama khas. Kamu? Si petak. Si petak kata nama khas juga. Kamu? Saya si comel. Si Jamil pun kata nama khas. Anak kamu pula nama apa lagi? Sebab anak saya sendiri Sapang, saya panggil dia si Sapang. Si Tampang. Ya. Wah. Okey, jadi semua tu kata nama khas. Sebab apa kata nama khas? Sebab dia khusus. Dia pandai, nampak? Semua dah faham. Ya, Jadi, faham. saya nak bagi satu formula untuk kamu semua mudah kenal mana kata nama khas, mana kata nama am. Jadinya, cara untuk kamu kenal pasti mana kata nama khas dan kata nama am, kamu boleh tengok di hadapan dia ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Contohnya, Ali. Dia ditulis dengan Huruf besar. Terengganu. Dia ditulis dengan huruf Besar. Huruf besar. Kalau si Tompok, depan dia ditulis dengan huruf Besar. huruf besar. Huruf apa ni? Ini huruf apa? I. Ya, pandai. Okey, dah faham semua? Faham. Jadi, boleh tak saya guna kamu semua fikirkan satu contoh untuk kata nama am dan kata nama khas. Cikgu akan bagikan. Kamu berdua kata nama am, kamu satu, dia satu. Kamu berdua kata nama khas, kamu satu, dia satu. Yang tak ada dalam contoh cikgu bagi tadi. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu bagi masa 5 saat saja fikir. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Okey dah. Okey. Kamu dah dapat? Dapat je. Okey, boleh tak kamu berdua bangun sebutkan satu-satu untuk kata nama khas. Bangun. Okey, Ilmat, apa yang kamu jumpa? Saya perpustakaan cikgu. Perpustakaan. Ya. Jadi dah ada contoh tadi yang cikgu bagi. Jalan yang lain? Saya jawab. Ya. Kata nama am kan? Ya. Saya jawab. Pandai tapi. Kalau di mana? Klinik tu. Klinik betul. Yeay. Okey, kita belakang dia mereka. Kamu berdua pula kata nama khas. Bagus. Okey. Tapi Saya rasa Samsung cikgu. Samsung, apa
Ya, betul. Ya. Itu satu jenis telefon. Telefon. Ya, kamu? Saya Syafiq je. Syafiq. Ya. Syafiq tu siapa? Syafiq kawan saya. Kawan kamu? Ya. Jadi dia kata nama? Ya. Kata nama? Kan. Kan, sebab apa? Sebab huruf besar. Sebab dia khusus. Okey, duduk. Okey, semua boleh tepuk tangan. Okey. Sebelum kita pergi ke aktiviti yang seterusnya, cikgu nak kamu semua. Okey, cari dalam petikan yang kita baca tadi, ada tak kata nama khas? Saya dulu. Ya, Syafiq. Hana cikgu. Hana? Ya. Sebab apa? Sebab dia huruf besar. Sebab dia huruf besar dan dia? Dia nama orang. Ya, pandai. Yeay. Liman. Sementara dia? Sementara itu apa? Sebab dia huruf besar. Bukan. Dia ni huruf besar sebab dia berada di hadapan. Oh. Kan cikgu dah bagi contoh tadi. Kan kalau di hadapan ayat kita kena mulakan dengan huruf besar. Tak semestinya dia kata nama khas. Faham? Kita apa Iman? Iman dah cuba dah. Tepuk tangan ke Iman. Okey, jadi mana satu lagi kata nama khas? Okey? Ya. Oh, siapa yang angkat tangan dulu? Hani. Betul. Okey, bukan Muiz cikgu nak kata nama Am. Satu kata nama Am. Apa yang Muiz jumpa? Sekolah dulu. Ya, betul. Okey, jadi semua dah faham kan? Kata nama Am dan kata nama khas kan? Faham. Okey. Lepas tu, cikgu nak kamu semua buat satu aktiviti sama-sama dengan cikgu. Jom kita sama-sama main. Okey, kamu semua dah faham kan apa yang diterangkan tadi? Ya. Okey, kalau macam tu, kita akan bermain satu aktiviti. Okey, jom. Wah. Apa ya? Game apa tu cikgu? Okey, cuba kamu baca ni apa? Kata nama Am. Jadi, Kata nama khas. jadi aktiviti kita pada hari ini kita akan menguji kamu semua ni kata nama Am dan juga kata nama khas. Okey. Dah sedia ke nak main game ni? Cikgu, saya tak sabar lah cikgu. Okey, jom kita main. Macam nak mula? Saya nak mula dulu boleh? Boleh. Wah. Amca, okey, Amca bangun. Okey, Amca boleh baca tak? Boleh cikgu. Amca baca, lepas tu Amca jawab. Saya cuba Okey. Perkataan manakah merupakan kata nama Am? Amca rasa apa jawapan dia? Tadi cikgu dah ajar. Dia tanya apa? Kata kalau nak beza kata nama Am dengan kata nama khas, huruf depan dia huruf kecil. Jadi penonton dengan Ahmad huruf besar. Saya rasa mesti jawapan dia putih. Okey, kalau jawapan dia kucing, kita tengok. Jawapan dia Betul. hebat aku. Amca kata Amca. Saya lagi ke cikgu? Ya. Okey. Yang Amca baca. manakah kata nama Han? Kata nama kan. Mana yang satu kata nama kan? Kalau tadi kata nama Am huruf kecil, Ya. kata nama khas mesti huruf besar. Ya. Jadinya motosikal salah. Sekolah pun huruf kecil. Saya rasakan cikgu, mesti Malaysia jawapan dia. Okey. Kita tengok dulu. Betul. Hebat, yang tadi cikgu. Siapa yang baca lagi? Siapa nak boleh dia bangun baca? Saya boleh dulu cikgu. Ataupun Amca boleh pilih kawan-kawan. Tadi kau rasa macam aku kan. Okey, aku nak Mu'i. Boleh baca tak? Boleh cikgu. Nanti boleh baca. Ali membaca buku di perpustakaan. Yang manakah kata nama khas? Ya. Kata nama khas tu apa Kata nama keyword dia? Kata kunci dia? Khusus cikgu. Betul. Di mana satu jawapan dia? Buku dikcil. Perpustakaan dikcil. Saya rasa Ali cikgu. Okey, kalau gitu, kita tengok. Okey, betul. Okey, kita pergi ke tahap 2. Okey, tahap 2 ni siapa lagi nak boleh kita baca? Siapa lagi tak kena baca? Muiz, betul Muiz. Dia main sini.
Mungkin gue Absah tak payah. Absah dah yang mana? Syafiq je. Okey, Syafiq yang mana satu? Syafiq Mazan. Okey, bagi Syafiq Mazan. ada mazan. Okey, Syafiq boleh baca tak ni? Ataupun nak ikut cikgu baca? Saya baca sikit-sikit saya cuba ya. Okey, kalau tak macam tu, cikgu bantu. Baca. Antara berikut Okey. yang Yang. yang Ha. yang manakah kata nama am? Ha. Kata nama am tadi apa ya? Apa boleh selesai? Betul tu. Kata nama tu huruf kecil. Kata nama khas dia adalah huruf besar dan khusus. Apa rasa yang mana? Ulang di besar. Kalau cikgu di kecil. Kata tadi kata nama am depan huruf kecil. Yang kecil. Saya rasa cikgu. Okey. Awak tak rasa Kelantan ke? Kenapa Kelantan tak? Saya nampak tu itu huruf besar lah cikgu. Saya rasa cikgu juga jawapan dia. Cikgu. Okey. Ada. Okey, betul. Okey. Awak nak baca lagi tak? Tak nak cikgu saya suruh Syafiq. Okey, boleh. Siapa? Saya ke? Syafiq Iqbal. Saya pula. Yang manakah ditulis dengan huruf besar kerana merupakan kata nama khas. Ha. Syafiq rasa yang mana tu? Kucing. Okey. Huruf kecil. Kereta pun huruf kecil. Tapi pelupur besar. Pelupur pun kuat. Khusus. Saya rasa berlumpur cikgu. Kita lihat jawapan. Okey, betul. Kita kelas. Okey, yang terakhir. Baca. Saya makan nasi di restoran Ami. Perkataan manakah kata nama khas? Okey. Kita rasa apa? Nasi huruf kecil. Nasi. Makan. Restoran huruf besar. Restoran Ami. Ha? Restoran Ami cikgu. Okey. Kita tengok ya. Okey, betul. Okey, tapi terima kasih boleh duduk. Cikgu ada lagi tak? Boleh tak kalau saya nak jawab bagi habis? Okey. Yang tahap yang ketiga ni, sampai Amsyah, cikgu nak kamu semua baca serentak. Boleh tak? Boleh. cikgu. Okey. Okey. Cuba baca. Pilih pasangan yang betul. Okey. Jawapan yang pertama cuba baca. Sekolah kata nama khas. Awak rasa betul tak? Tak tahu dah, kita tengok yang lain dulu. Okey. Jawapan yang kedua. Johor kata nama khas. Saya rasa betul. Okey, kita lihat yang jawapan yang ketiga dulu. Yang ketiga buku kata nama khas. Okey, kalau kata nama khas tadi cikgu cakap apa? Depan dia huruf besar. Huruf besar awak. Awak tengok kat sini, mana huruf besar? Dan Johor. Okey. Kamu semua setuju tak? Ya. Setuju. Kuis setuju tak? Setuju cikgu. Okey. Macam tu, cikgu pilih Johor. Okey, betul. Okey, soalan yang kedua. Cuba baca ramai-ramai. Yang manakah bukan kata nama khas? Okey. Jawapan yang pertama, Faham. okey, faham tu betul tak? Kalau tak pasti baca jawapan nombor 2. Siti. Ini betul tak? Okey, kalau tak pasti, kalau tak pasti, kita tengok jawapan nombor 3. Cuba baca jawapan nombor 3. Hospital. Aku rasa pitan jawapannya. Awak tengok soalan dia. Soalan dia nak apa? Nak bukan kata nama Bukan. khas. Hospital lah jawapan dia. Bukan
maksudnya dia nak kata nama Hospital cikgu, saya yakin. Hospital cikgu. Syafiq? Saya pernah ke hospital, cikgu. Syafiq Mazlan? Saya kurang pasti dah, cikgu. Berapa pasti? Okey. Amsyar? Saya yakin cikgu hospital. Okey. Kita tengok hospital Ya, cikgu. Okey, betul. Okey, Syafiq. Jawapan tadi hospital. Sebab apa? Sebab hospital tu dia bukan kata nama khas, dia kata nama am. Kalau kata nama khas tu dia hospital, contohnya hospital Sultan Ibrahim. Macam tu. Okey, soalan last. Cuba baca ramai-ramai. Soalan terakhir ke? Ya. Okey, jangan risau. Cara berikut yang manakah kata nama am? Okey, jawapan pertama. Baca. Tumpat. Okey. Tumpat macam rumah. Sama lah. Ada orang tu tak ada kat sini. Saya cikgu. Oh, okey. Tak apa. Kita baca nombor 2. Jawapan nombor 2. Ayah. Ayah awak rasa betul tak? Macam betul. Macam betul. Awak pasti tak jawapan dia? Tapi apa dah? Macam you. Kita tengok yang terakhir. Okey, kita naik. Okey, baca jawapan nombor 3. Kelantan. Awak rasa antara 3 ni mana satu paling betul? Muiz? Saya rasa ayah cikgu. Okey, ayah. Kalau Syafiq, Iqbal? Saya pun rasa ayah. Okey, Syafiq Mazlan? Saya rasa Kelantan. Okey. Syafiq Kelantan. Okey, Amsyar? Dan Ya. ayah lah. Ya ke? Tapi kalau dia cakap ayah. Okey. Maksudnya majoriti kat sini, jangan bergada, jangan bergada. Kita tengok jawapan dia betul. Macam ayah. Ayah cikgu. Okey. Disebabkan majoriti pilih ayah, kita akan pilih Ayah. ayah. Ayah cikgu. Okey, betul. Okey, Syafiq, jangan risau. Awak tak faham lagi ke? Saya kurang faham, cikgu. Okey, kalau macam ni, awak pilih jawapan apa tadi? Kelantan. Okey, Kelantan. Dia kan soalan tadi kan dia nak kata nama am. Ya. Jadi, kata nama am dia bukan huruf besar. Dia bukan tempat yang khusus. Jadi Kelantan kan tempat yang khusus. Jadi bukanlah jawapan dia. Oh. Okey, cuba bagi contoh kata nama am. Kata nama. Yang lain. Awak Kerusi. tengok persekitaran kelas. Kerusi, cikgu. Betul. Betul lah tu mana Betul lah. Ada. Okey. Seterusnya. Oh, dapat DJ. DJ. DJ memang tak bagi DJ. Aku nak DJ. Aku nak. Jangan berkata. Apa Okey, nampaknya masa ni nak habis. Jadi, cikgu nak merakukan keseluruhan. Okey, sebelum tu, cikgu nak salah satu seorang untuk membuat deteksi terhadap kelas kita hari ini. Saya dah cikgu. Okey, Amsyar boleh. Tadi kita belajar tentang keluarga. Lepas keluarga, cikgu ada sebut pasal kata nama am dengan kata nama apa tu satu lagi? Nama khusus lah. Kan? Kata nama apa? Nanti. Tadi kita belajar kata nama am dengan kata nama khas. Ya. Kata nama am huruf kecil, kata nama khas boleh tengok dia huruf besar. Ya. Dan tu kata nama khas tu dia khusus, kan cikgu? Ya. Itu je lah cikgu yang saya dapat hari ni. Okey, Amsyar boleh duduk. Terima kasih. Cikgu tanya Muiz pula. Ya. Muiz boleh bagi cikgu satu contoh kata nama am dan kata nama khas yang ada dalam kelas kita. Okey, mana cikgu? Betul. Kata nama kerusi cikgu. Kata nama apa tu? Kata nama am. Betul. Kata nama khas? Kata nama khas. Amsyar. Betul. Wah. Kamu semua ni memang pandai. Nampaknya semua dah faham. Bagi tepukan kepada diri sendiri. Okey, disebabkan kita tengok ni masa dah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Cikgu nak kamu semua nanti rehat. Ikut cikgu akan belanja kamu semua. Kamu semua dapat jawab dengan betul tadi. Saya nak makan nasi boleh? Boleh. Okey, cikgu. Kalau macam tu, cikgu nak keluar dulu ya. Cikgu dah habis kelas. Dah habis ke cikgu? Ya, dah. Alah, bestlah mancing tadi. Okey, semua bangun. Tak apalah, kita main dulu hadapan ya. Okey lah cikgu janji. Okey, cikgu janji. Okey, semua bangun. Okey.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kau semua boleh duduk, okey. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Baik, Okey. Cikgu. Kamu semua boleh duduk.